Okey, hari ni ada satu cerita. Nak dijadikan cerita. Hari ni saya bakar bersihkan laman di kebun dekat belakang rumah je, kat belakang rumah. Jadi nak dijadikan cerita, begitu yakin dan confidentnya bakar rumput yang dah disapu. Alright, ni awal-awal tadi potong rumput, lepas tu saya bakar lah. Nak dijadikan cerita, bakar tu lebih, lepas tu kemudian ni dia merebak. Dia merebak dah ke sana dah tu. Rasa sebaik yang ni tak kena pokok sawit ni. Sebab rumput ni baru diracun. Jadi dia merebak. Ni paling besar dia merebak. Awal-awal saya bakar dekat sini je. Lepas tu dia merebak. Dia punya merebak. Sampai ke sini je. Sampai ke sana. Pembakaran terbuka yang nyaris tak dapat dikawal. Nasib baik dapat dikawal. Yang kat ujung sana tu. Nasib baik dah tak sampai dekat pokok daun palas sana. Tak kena pokok durian ni. Kalau tak habislah dia merebak sampai kebun orang sebelah. Kita buka paip. Paip ni tak berapa panjang. Tapi kira panjang jugalah daripada sana. Daripada situ sampai ke sini kita tarik. Ini badi-badinya. Untuk padamkan kebakaran tadi. Alhamdulillah dapat dikawal dan dapat dipadam. Okay, alright. Itu cerita kebakaran dia. Tapi di sebalik kebakaran ni sebenarnya ada satu hikmah. Satu hikmahnya sebab saya ada terjumpa sesuatu yang saya kongsikan selepas ini. Nampak tu ni. Panggil Jepam lah. Ui, besarnya. Ui, Dia ada telur ke? Tak, dia dah telan something. telan something Kucing ke? Ada kucing hilang ke? Tak ada seekor je. Hilang kalau kata orang bela. Saya dah lama tak beli kucing sebab selalu hilang. Ni lah saya nyaris terbakar. Ui, besar. Wah, cepat je. Ke kucing putih ni? Hari ni tak nampak pun kucing putih ke? Tapi bukan kucing kami bela lah. Ada orang buang stray cat. Pakai gila ni. Pegang kuat-kuat depan kamu tu. Oi, Takut. takut dia ni.